Okay, so aku nak main dekat Seri Selangor, and aku akan record almost every shot lah. Aku akan record every shot as long as dia tak melambatkan pace lah. Tapi so far Alhamdulillah, sebab aku ada KD semua, so aku just pegang kamera je. Okay, sekejap aku nak drive sekejap. Okay. Ui, first drive of the day. Dia ada draw sikit, and then dia dapat carry the bunker kat belah kiri tu. So aku tengok balik distance taklah jauh sangat, 230 meter lah. 130 according to the caddy. And dia punya lie dia adalah ke kanan. Mesti kau tak dengar kan aku cakap distance lagi 130 meter. Aku pakai 8 iron sebab aku tak tahu, aku rasa tengah keras lagi badan kan. So lie dia ke kanan, bola akan ke kanan. And aku rasa macam aku terambil banyak sangat tanah. Tapi mungkin sebab bola tu aku dah bola dulu, so dia okey cun. Tengok lawa Azlan. Yo. Ui, masuklah. Masuk. Okay, so aku nak part. Aku tak tahu speed dia macam mana lagi. So aku part of the fringe kan. So aku nak kena kuat lah sikit. So aku tak tahu speed dia macam mana. So aku part memang terlebih gila-gila. Memang terlebih 6 kaki kot daripada lubang tu. Sebab aku confident sebenarnya return aku akan masuk lah, no problem. So par, first hole. Okay, ni adalah hole kedua, in which aku punya shot shape adalah ke kiri. Jadi aku try untuk fade dengan dia, tak menjadi. Dia pergi straight sahaja dan kuat. So aku sampai ke tepi sini. So kawan aku tengah nak address ni. Lepas tu MK dia kata, abang, actually aku tak dengar sangat apa dia kata. Sorry, aku kat atas bola, aku dah tak dengar apa benda lah. Okay. Tapi aku rasa dia nak bagi tahu alignment aku. Oh tak, sorry. Tengok bola tu ke kanan kan. Dia nak kata macam aku kena pokok. Ada awak apa-apa saka ke? Bola aku kena pokok masuk balik fairway. Kalau tak dah memang out lah tu. Okay, so Alhamdulillah kat fairway. Tinggal lagi 120 meter. So aku dah pitching, and line dia mengatakan dia akan ke kanan sikit. So aku aim left of the green. Dia land atas green, tapi dia memang roll. Masa pitching pun jauh pergi, almost nak terkeluar green lah. So ni jauh gila daripada flag. Tadi 120 meter aku ada pitching. Dan the next club aku adalah 52 aku sebenarnya 100. So basically aku punya gapping antara 52 dengan pitching tu quite jauh. Sebab aku punya pitching adalah 45 degrees, dan aku punya 52 itu adalah 7 degrees. So mungkin aku kena dapatkan 48 degrees. Tapi itulah, kita limited by kita punya kewangan kan. Nak bayar green fees, nak beli equipment baru. So that's why aku tengok aku pakai putter lama ni, putter 2 ball abang aku punya. Itu pun aku ambil, dia bagi aku pinjam lah. Tapi aku dah pinjam 2 tahun dah ni. So aku dapat apa? Double bogey kat situ. Alright. So ini adalah hole par 3 yang quite susah. Kanan dah ada air. Sebelum aku tee off kan shank masuk air. Towards the green tu ada bunker. So aku kena drop, and dia cun lah, tapi dia terkeluar daripada green. So aku putt, ni hole ketiga kan. Putting aku still tak berjaya lagi. Still aku tak dapat control power dia lagi, tak dapat gauge the speed lagi. Tapi nasib macam aku cakap, aku punya return putt selalunya, sebab aku dah dapat line, soalnya memang akan masuk. Okay, so drive aku hari ni aku rasa macam okey kan, kuat kan. Tapi
Kali ni aduh terbuka club face ke apa tak tahu lah, tapi dia ke kanan lah, dia ke kanan. Okay, so aku punya goal sekarang ni adalah untuk masukkan balik dalam fairway ke kiri. Tapi nampak kaki aku memang aim ke pokok tu. Kena pokok, dia masuk lagi fairway sebelah. So nasib baik it's a good hit tau. It's a good hit. Aku rasa kalau aku aim more at the green, dia akan masuk. Tapi aku ke kiri. Aku betul lah, aku trauma lah kat sini actually. Sebab banyak kali aku chunk. That was a bad chip. Kita try again. Okay, kat sini aku punya plan adalah aku nak aim kat atas bukit tu, and then dia akan roll ke bawah. Okay, so aku nak chip atas bukit tu, dia akan roll ke kiri. Alright, so aku guna 56. And tengok, betul dia roll ke kiri, tapi speed dia terlalu laju, and aku kena putt back. And okay, aku dah mula dah mula stress. Aku rasa kat sini aku dapat triple kot. 1 2 3 4 5 6 7. Triple. Okay, kena cover balik. Ni par 5. Aduh, aku tak tahu lah dia slice ke push. It's a push lah. It's a push sebab jauh kan ni bola. Okay, so aku punya aim adalah nak masuk kembali dalam fairway tu. Sebaik lepas draw. Okay, ni abang aku, dia punya second shot, dia nak terus aim to the green. Ui, kena down. Lepas. Tapi lepas. Okay, ni aku punya third shot. Okay, aku kena letak dia ke atas green, and cantik-cantik je sebelah pin 4-5 kaki, and aku putt for birdie. So aku tak sangka dapat birdie hole tu. Okay, ni aku aim towards the bunker sebab takkan masuk bunker. Lagi 220 to the pin. Line dia macam tak tune. So aku daripada nak guna 3 wood, aku guna 4 hybrid. Aku tak tahu lah decision aku ni betul ke tak, tapi aku rasa lagi senang nak pukul out of the rough kan. Ya tu, aku rasa decision aku betul. Sebab walaupun aku start, ini bunyi start tu kan, bola tu pergi straight. And ni aku third shot atas green. This is my birdie putt. And line cantik ke the pin, keluar balik. So easy clean up untuk par kan. Aduh, tak. Birdie jadi bogey. Okay, shot par 4. Aku yang drive. That was a nice draw. Aku rasa itu cantik. Tapi aku lupa nak ambil second shot. Second shot masuk green. And ni third shot aku, which is a putt. And fourth, tak masuk. Aduh, bogey pula. Bogey je. Bogey. Okay, ni par 3. Aku rasa cantik. Aku punya shot tu, tapi masuk bunker. Okay, abang teringat masuk bunker. Ni lepas tu putt ketiga, putt pertama, shot ketiga. Ni putt kedua, shot keempat. Okay, aku dapat double kat sini. Aku terlupa aku dah bunker shot tu lawa kot. Rugi aku tak letak. Okay, tak apalah, malas nak edit dah. Ni hole berapa ni aku tak ingat. Hole 9. Alright, daripada hole 9 kita balik ke hole 1. Sebab aku rindu hole 1 ni, bukan sebab aku slice. Okay, kita ada 160. So kita guna 6 iron. And kita punya member-member kat depan tu dah sampai ke bagi, tapi jangan pukul dulu, nanti boleh kena. And kita aim ke pokok-pokok tu. Nice. Aku chunk. Alright, we gotta get up and down from 100 meter. Let's go. And aku punya third shot on the green lah. Okay, putt for par, terlepas.
This is my putt for bogey. Masuk bogey. Okay, 10 hole. Aduh, masuk air. Alah, air. Then my second shot ke kanan. Third shot, fourth shot masuk air. So 4, lepas tu 5, ni 6 on. 6 on. 4 untuk 7. Tak masuk. 8. Aku dapat 8 hole tu. Senang je kan. Skor tiba-tiba naik. Lepas tu ni lawa drive, second shot. Lepas tu putt for birdie, masuk. So aku tengok macam every time aku blow, aku akan dapat birdie. Lepas tu sebab kalau aku kena tunggu orang lama, macam ni sekarang ni, tadi sebelum ni aku tunggu orang lama, lepas tu aku terus blow balik. So golf ni macam mental lah, mental game. Weh, asal lah. So kita kena bersabar. Sebab kalau kita dalam tournament pun, Allah. kita mesti pace the slow ya. Okay, aku drive. Okay, hari ni aku record every shot. Tapi aku still kena tunggu orang depan. Tak tahu lah kenapa dia orang ni slow sangat. Dia buat apa kat fairway tu? Dia tadi dia kat fairway tu, dia baru nak ambil club ke? Aduhai. As a beginner aku nak cakap kau kena pick up the pace lah. Kalau if you cannot see the people in front of you, that means you're not boleh keeping dia up kat kiri tu. with the pace. Okay, right. Let's go. Oh, okay. Allah, masuk air. Lama lagi ni. So aku nak buat apa? Aku ada Azlan. And ni semua second shot ni. Aduh. Bola aku kat sini. Cheers lah. Okay, Zaim. Bukan layup kot. Nice layup. Terkejut aku. Dia nak aim aku. Kawan aku MK, dia main macam ni tau. Chang jugalah kan. Chang kadang top. Still dia orang ni masih lagi dekat green. Tak masuk green lagi. Tak masuk green lagi. Macam mana ni? Kanan. So aku sedar macam every time aku kena tunggu lama, aku hilang kesabaran. Aku terus hilang swing. Tu masuk air tadi tu. Ni aku punya 4. So kira 4 on, 4 for par. Okay lah, 4 for par kan. Lepas tu dapat bogey. Okay lah. So ni par 3. Aku ke kanan. Lepas aku punya chip yang aku rasa cun. Aku cutkan dia, masuk atas green. Aku putt for par. Lepas tu bogey. Okay lah, bogey golf boys. So unfortunately, kalau siapa yang tengok sampai lubang ke 15, aku kena balik lah. Sebab lambat sangat. Orang yang kat depan tu lambat sangat. Dah bagi tahu Marshall pun, diorang still tak keep up the pace. So aku kena gerak dulu. Ciao guys.